Kalau diberi pilihan antara simpan duit dalam ASB ataupun simpan emas, yang mana satu lebih berbaloi sebenarnya? Menurut pakar kewangan nombor 1 Malaysia, Tuan Azizi Ali, kalau dulu ASB memang antara tempat yang terbaik untuk simpan sebab pulangannya tinggi, lebih 7% setahun dengan risiko yang rendah. Tapi sekarang ni keadaan dah berubah. Pulangan ASB semakin menurun sekitar 5% sahaja dan dijangka kekal begitu untuk beberapa tahun akan datang. Sebab itu kata beliau, dah sampai masanya untuk kita alih sebahagian duit dalam ASB kepada pelaburan yang bagi pulangan yang lebih tinggi, contohnya emas fizikal. Tuan Azizi Ali juga pesan, ASB masih lagi boleh digunakan untuk simpanan jangka masa pendek, contohnya sebagai dana kecemasan 3 ke 6 bulan gaji. Tapi untuk simpanan jangka masa panjang, lebih baik kita simpan dalam bentuk emas sebab nilainya bukan saja stabil, malah makin meningkat dari tahun ke tahun. Kalau tengok rekod 20 tahun ke belakang ni, emas bagi purata pulangan sekitar 10% setahun. Jadi, simpanan emas ni bukannya sekadar lindung nilai duit kita, tapi juga bantu bina kekayaan dengan cara yang lebih selamat dan juga konsisten. Sebab itu, makin ramai orang yang mula beralih kepada emas. Tak perlu tunggu kaya pun, yang penting kita mulakan dahulu. Jadi, daripada biar duit itu terhakis nilainya, lebih baik tukar jadi emas. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Dan bukit itu nilainya sentiasa meningkat dari tahun ke tahun. Nak alihkan sebahagian simpanan dalam emas, boleh rujuk pin video ataupun klik saja link bio untuk saya bantu sebaiknya.